Boleh juga minta daripada orang saleh. Bukan minta sembuh daripada orang saleh, dah. Minta orang saleh doa kepada Allah untuk kita. Yang jadi masalah sekarang ni apa dia? Yang jadi masalah sekarang ni adalah mereka pergi minta terus dekat kubur. Wahai Tok Wali, sembuhkan anak saya. Tok Wali tu dah mati. Sembuhkan anak saya kena kanser. Yang tu yang tak boleh. Saya tahu ada sebahagian ulama yang kata boleh. Sebab dia kata apa? Sebenarnya kita bukan minta kat dia, kita minta supaya dia minta pada Allah. Tapi perkataan tu sangat-sangat bahaya. Kalau kita minta dekat makhluk yang dah meninggal, Tok Ali sembuhkan anak saya. Kan perkataan tu zahirnya macam minta terus. Tu dia kata pergi minta dekat doktor tu boleh pula. Pergi jumpa doktor. Kita jumpa doktor hidup ke doktor mati? Saya nak buat appointment dengan doktor ni. Kita doktor ni dah meninggal dah. Tak apa. Saya nak jumpa juga doktor yang meninggal ni. La yaf'aluhul uqala. Orang yang berakal tak buat benda ni. Kan? Tuan-tuan, kalau kita buka pintu ni, dia akan jadi masalah. Kita tak akan boleh untuk kawal lagi. Kalau tuan-tuan tengok dekat kubur Imam Syafi'i dekat Mesir tu, macam-macam kertas yang diletak dulu, saya pergi, sekarang saya tak tahu lah. Tapi dulu waktu saya pergi, macam-macam kertas yang diletakkan, minta hajat pada Imam Syafi'i. Minta hajat macam-macam, letak kertas. Lepas tu ada pula yang beling shilling. Dulu lah. Sekarang ni saya tak tahu. Apa yang menghalang kita daripada minta pada Allah terus? Dia kata kita nak juga orang saleh. Pergi jumpa orang yang masih hidup doa. Minta doa orang saleh. Seperti mana perempuan ni minta doa daripada Nabi SAW. Minta doa orang yang masih hidup. Pergi jumpa orang saleh. Wahai Syekh, wahai orang saleh, tolong doakan untuk saya. Doakan kepada Allah supaya Allah Ta'ala mustajabkan doa. Dalam masa yang sama, dia pun kena berdoa jugalah. Jadi, perkataan tu perlu dibetulkan. Perkataan tu jangan minta terus pada makhluk yang tak mampu nak memberikan bantuan pada adatnya. Tapi kalau kita minta pada orang yang masih hidup dan kita tahu dia mampu untuk bantu, dalam kemampuan dia tak apalah. Tolong ambil air Ustaz. Yang tu okey lah. Takkan isteri kita minta air, Masya Allah abang dah syirik. Mintalah pada Allah. Kan? Itu kita tahu di bawah kemampuan dia boleh buat. Dia boleh tolong ambil air untuk kita bagi kat kita. Tapi kalau kita bagi tahu kat dia, tolonglah ampunkan dosa saya. Tolong bagi rezeki kat saya. Itu minta pada Allah lah. Minta pada makhluk tak boleh. Kerana itu bukan di bawah kemampuan makhluk.